Okey, sempoi no. Kata sikit sempoi. Sempoi lah ni. Alamak. Tak, Mami tolong. Ha ni, kalau nak cakap biasa boleh tak? Nak cakap yang biasa tak boleh? Apa tu? Rendang ayam pension. Dan daging rendang. Up here, gila. Penat ke? Oh, early in the morning. Not even sarapan lah. Sarapan lepas ni. Oh, not sarapan, no sarapan lah. Tak sarapan. Okey, lepas Saya, ni. saya nak sarapan. Saya nak makan. Makan apa? Anything. Ini tempat so basically kita buat sistem kita buat sistem aquaponik tapi dia fokus kepada ikan. So aspek aquaponik ni is hanya untuk filtration saja, untuk tapis dan rawat air. Makanan dari Perak, pekasam, ulam dan sambal belacan. Kadang-kadang kita jumpa seseorang dan kita terus buat andaian. Nampak wajahnya, kita fikir dia pelancong biasa. Kita sangka dia mungkin hanya tahu berkata hello atau thank you. Tetapi bayangkan satu saat yang tidak dijangka, tiba-tiba orang itu bercakap dalam bahasa Melayu. Bukan sekadar satu dua perkataan, tetapi ayat penuh dengan sebutan yang jelas. Dan dalam sekelip mata, semua orang di sekeliling jadi terdiam. Kerana pada saat itu, kita sedar satu perkara yang jarang kita fikirkan. Bahasa kita sebenarnya jauh lebih istimewa daripada yang kita sangka. Ramai orang luar datang ke Malaysia dengan rasa ingin tahu. Ada yang datang belajar, ada yang bekerja, ada juga yang sekadar melancong. Tetapi bila mereka mula belajar bahasa Melayu, sesuatu berubah. Mereka mula faham cara orang Malaysia bercakap, cara kita menyapa, cara kita menunjukkan hormat. Dan bila mereka cuba bercakap dalam bahasa Melayu, tiba-tiba jarak antara orang tempatan dan orang luar hilang. Kecap Melayu. Saya cakap mesti kena henti dan cuba makanan kasar. Bakar kat sana. Mana you stay dekat Malaysia? Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lah tu. baru Berarti lah. you pun boleh cakap Melayu. Nah, dia makan banyak sama belacan. Kalau macam Budu pernah makan budu. dia makan budu. Makan budu. Saya kita. Mami, kenapa cikgu cakap pehe kodok? Kenapa cikgu cakap pehe kodok? Tak tahu. Cikgu cakap pehe kodok. Orang semua cakap pehe. Pehe kodok? Kodok apa? Bahasa Macam mana? Thailand. Cuba Ica cakap macam mana cikgu cakap. Macam pehe kodok. Lepas tu semua cakap pehe. Bahasa dialek. Bahasa Kelantan ke? Bahasa Kelantan kot. Pehe kodok. Pehe cikgu, pehe. Kan? Pehe kodok. Lepas tu semua orang cakap pehe. Bukan dia cakap pehe. Lepas tu? Dia cakap pehe. Kali pertama saya sampai sini, saya tinggal dengan 3 orang Singapura. Satu dari mereka orang Melayu. Mungkin dia rendah hati atau rendah diri. Tapi dia selalu cakap, my Malay is so bad, I don't like speaking it. Saya sangat suka belajar bahasa. Sekarang saya sudah boleh cakap mungkin 5 bahasa di rumah. Bahasa Inggeris sudah tentu, Jerman, Portugis, Jepun dan Melayu. Saya rasa pada mula itu sangat mencabar sebab kita belum tahu asas-asas bahasa dan itu sangat sukar untuk menyatakan diri. Tapi bila kita dah tahu asas-asas bahasa dan sudah boleh bercakap sedikit dengan orang lain, itu rasa sangat memuaskan dan membahagiakan saya rasa. Jadi saya sangat bersyukur bila saya boleh berbual dengan orang Melayu dalam bahasa mereka sendiri. Di sini kalau saya cakap bahasa, banyak orang sangat terkejut sebab agak jarang orang asing, khususnya orang dari Eropah, boleh cakap bahasa Melayu. Ya, saya sudah lama tertarik dengan budaya dan sejarah Melayu. Ya, walaupun itu satu masyarakat kecil, mereka sangat penting dalam sejarah, khususnya melalui
perdagangan antarabangsa. Nasib baik cikgu saya sangat bersemangat, tidak dengan bahasa sahaja tapi juga dengan budaya Melayu. Dan itu membuat pengajian itu sangat lebih menarik daripada cuma belajar tata bahasa dan perkataan baru setiap minggu. Untuk saya rasa belajar bahasa baru dan tentang budaya baru sangat berguna dan juga membuka pandangan dan pengamalan baru. Sebagai contoh, bila saya pergi ke Kepulauan Riau dekat dengan Singapura, saya boleh cakap dengan orang tempatan dalam bahasa mereka dan saya rasa mereka juga mungkin rasa bersyukur kerana ada orang asing yang berusaha untuk belajar bahasa mereka dan sedikit tentang budaya mereka. Kuala Allah kebangsaan, supaya merangkak di dalam hati. Kalau elok, orang berkenan. Kalau kaya, lagi orang cari. Nama penuh saya Rita Kalsum binti Rafi, tapi orang kenal saya sebagai Rita Manggen sebab nama keluarga di England. Ayah saya daripada England dan ibu saya daripada Penang, Malaysia. Saya anak tengah, saya ada kakak satu dengan adik lelaki. Saya lahir di Penang, sekolah semua di Penang. Lepas tu umur 10, saya pindah ke England, sambung sekolah di sana. Habislah sekolah universiti 21, lepas tu kerjalah terus. Dengan benda yang seronok ke yang tak patut, tapi macam mana pakaian kita, macam mana dulu saya cantik, batik lah, main congkak lah, apalah. Benda-benda tradisi tu patut kita simpan dan tunjuk kepada orang lain yang ikutlah tak ada budaya macam ni kan, sangat interesting pada mereka. Negara kita sangat interesting sebab mereka tu yang mai sini kita tengok semua from Malaysia kan. Kita ni nak pergi England, tapi tiap-tiap negara ada dia punya budaya yang interesting. Setiap negara ada dia punya benda yang interesting dan kita rasa kalau kita ni nak sama dengan semua orang lain dan jadi kita jadi boring lah, kita jadi sama kan? Nak lepak di kampung, tak mesti risau apa-apa. Ada ni si Kak Boy dengan si Bella, orang jahat main nanti digigit kan. Garang. Yalah, Aisyah. Si comel ni. Pernah tak anda perasan? Bila orang luar bercakap Melayu, orang Malaysia hampir selalu tersenyum. Walaupun sebutannya tidak sempurna, kita tetap rasa gembira. Kenapa? Kerana bahasa Melayu bukan sekadar bahasa komunikasi. Ia adalah bahasa yang membawa rasa sopan, hormat dan kehangatan. Dan bila orang luar berusaha mempelajarinya, kita rasa mereka menghargai budaya kita. Kadang-kadang, kita sendiri tidak menyedari betapa berharganya bahasa Melayu. Kita menggunakannya setiap hari, tanpa memikirkan maknanya. Tetapi bila seorang mat saleh berdiri di depan kita dan bercakap Melayu dengan penuh keyakinan, kita tiba-tiba terasa bangga. Seolah-olah seseorang dari jauh datang hanya untuk mengingatkan kita bahawa bahasa ini sebenarnya sangat bernilai. Kau duduk sini lama kan? Dekat sikit. Dekat ni. Tempoh ya noh. Memang utama dia cakap nak duduk sini buat 5 tahun, lepas tu balik. Kau ambil 5 tahun duduk UK, main di sini terus. Main di sini. Okey, tempoh ya noh. Kata sikit sempoi. Sempoi ya ni. Alamak. Yo, depa tadi ke sini. Depa dah tadi ke sini tapi apa ni? Depa tadi ke sini supaya kecil lagi. Depa tak. Apa tu? Tu masuk tandah lah. Tak mami tahu lah. Ni, kalau nak cakap biasa boleh tak? Nak cakap yang biasa tak boleh? Dia dah reti nak buang tu hidung. Dia letak hidung. Saya asal Finland, yes, memang original dari Finland. Tapi saya kahwin dengan orang Malaysia, so jadi half Malaysia lah. Alright.
Masak apa tu? Rendang ayam penchen. Dan daging rendang. Selamat Hari Raya. Feeling? Saya mati gila, penat gila, sweating gila. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa banyak gila? Sebab all the way up here, gila. Penat ke? Oh, early in the morning, not even sarapan lah. Sarapan lepas ni. Oh, not sarapan, no sarapan lah, tak sarapan. Okey, lepas Saya ni. saya nak sarapan. Saya nak makan Makan apa? anything. Makan apa? Untuk sarapan. Nasi lemak lah. Lauk? Lauk? Hari ni kita berada di Kelana Jaya bersebelahan dengan Stadium Kelana Jaya. Hari ni pun ada game. Selangor lawan apa tak tahu. Dan di sebelah stadium ni kita ada sahabat kita yang buat aquaponik lah, hidroponik, aquaponik. Tapi special sikit Mak Saleh. Tapi boleh cakap Melayu. Kat sini buat macam mana ni? Bos. Ini tempat so basically kita buat sistem kita buat sistem aquaponik tapi dia fokus kepada ikan. So aspek aquaponik ni is hanya untuk filtration saja, untuk tapis dan rawat air. Tapi dia punya sayur boleh makan, boleh makan. Tapi kita sayur ni so kebanyakan kangkung, kita harvest sayur ni dalam sekali 5 hari. Keringkan jadi serbuk and then masuk dalam pellet ikan. Oh, bagi ikan makan semula. Yeah. Dan ikan ni dijual saiz pasaran ataupun kita buat finished product. So ikan ni kita ternak sampai dalam 1,5 kilo, 2 kilo. Lepas tu potong fillet and then fillet tu kita proses jadi nugget, jadi fillet ikan untuk fish and chips, that kind of stuff. okey, kalau macam kita nak tahu lebih lanjut pasal kira projek ni ataupun perusahaan ni, kalau nak tengok dekat media sosial ke, ada Facebook ke ataupun ada, boleh cari Green Street Farms, nama kita Green Street Farms. So boleh cari kat IG, kat Facebook, cari Green Street Farms MY. And boleh kalau nak belajar tentang aquaponics, aquaculture, hydroponics, composting dan pertanian dalam bandar, boleh kita ajar untuk orang awam. okey, sebenarnya saya dengan bos ni dah 8 tahun, 9 tahun lama dah. Dia pun pernah pergi ke tempat saya dan saya pun dah banyak kali hantar ke sini. Dan baru hari ni jumpa bos ni. Okey, dan terbaiknya orang Mak Saleh boleh cakap Melayu. Dah fasih lah. Lagi fasih daripada saya cakap Melayu. Okey, bye. Thank you, bos. Okay. Jom makan. Okay, hi. Hi. Come. So this is like a traditional makanan dari Perak. Perkasam, ulam dan sambal belacan. This looks so cute. Oh, and ayam goreng. Yes. Ikan patin tempoyak. Oh, my favorite. The best, patin tempoyak. I love this dish so much. So I have an honor to put it. Miss, can I get your face here? Of course. At my TikTok live. Hi semua, hi korang. Welcome to Lenggong. Yes. Kamu dari mana? Dari Poland. Tapi saya tinggal Melayu. Wow, nice place. Saya duduk di sini untuk 9 tahun. Wow. Okay guys, media hi you. Hi. Terima kasih datang. Terima kasih. We just need sometimes it's a heads up. Everything that is here is caught in this kampung, right? Yes. Farm to table, without authentic. Yes. And smells so good. Okay, come. Awak buat sendiri semua. Ikan cari sendiri, proses sendiri, jual sendiri. Ikan perkasam yang kita dah proses. Go to river then make TikTok. TikTok awak apa nama? My Surilia Perkasam Viral. Viral. Come. Patin pais tempoyak. Tempoyak Perak Ikan tempoyak. Patin banyak dibuat dengan berbagai cara, tapi ni patin
tempoyak Perak, kita masak air, tak ada santan, no santan. So this ikan tenggalan, the signature fish of Lenggong. Ikan tenggalan, very expensive actually ikan ni. Okay, so is only in Perak River and Pahang River have. Okay, the ubi kayu, and then sambal belacan, and bekasam. Bekasam. Serunding. Ya. Serunding ikan bekasam. From ikan bekasam, jom makan. Tahu dah tadi sebab tu asingkan. The life of content creator. It's really good. The pating paste tempoyak is the best I've ever had. So good. So fresh, but the surrounding is so good. The texture is amazing. Only in Lenggong. But how is this fish so soft? I don't get it. It's so like butter. It's amazing. And the crunch on this. Memang food Lenggong. Jom. Oh, terima kasih. Really next level food. Peristiwa seperti ini mungkin kelihatan kecil. Hanya seorang orang asing bercakap bahasa Melayu. Tetapi kesannya besar. Ia mengingatkan kita bahawa bahasa bukan sekadar perkataan. Ia adalah identiti. Ia adalah budaya. Ia adalah cara kita dikenali di dunia. Dan kadang-kadang, kita hanya perlu satu suara dari luar untuk menyedarkan kita betapa berharganya apa yang kita miliki. Kalau anda pernah dengar orang luar bercakap bahasa Melayu, apa reaksi pertama anda? Adakah anda terkejut? Atau mungkin rasa bangga? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Kerana mungkin kisah kecil seperti itu boleh membuatkan kita melihat bahasa sendiri dengan cara yang berbeza. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.